Assalamualaikum. Hari ni kita bermalam di air terjun Sauk. Jadi waktu malamnya aku nak memancing. Untuk mancing ikan lampam di Tasik Kenyir ni, simple sahaja berambut dia. Just ikat macam ni Pakai mata kai kecil, batu saiz 3. Untuk umpan, cuma pakai umpan pelet sahaja. Kalau nak main ikan kasar, umpan kena sedap Macam sawit ke, perut ayam ke, cacing. Kalau nak main baung, isi ayam, hati ayam. Baru start mancing dah dapat ikan pertama. Tadi mancing ikut tepi, sekarang mancing depan houseboat pula. Dapat ikan lampam. Lepas tu dapat anak ikan terperas pula. Hak ni ingatkan dapat ikan kasar, rupanya tersangkut dengan rantai kayu. Ikannya kecil je. Hak ni sedap tarik. Naik pula ikan kawan, boleh tahan juga saiz. Ikan kawan ni dia panjang sikit. Tengah sedap-sedap ngai, mari pula dia sekawan kacau line. Kalau ada dia ni, larilah ikan besar-besar. Kita sambung ngai, barulah ada orang dapat ikan baung. Kasar juga saiz macam ni. Katanya guna perut ayam. Ikan-ikan yang kami dapat tu, kami lepas dalam tong putih ni, buh dalam air. Barulah ikan tak mati. Mungkin sebab tu kot memerang datang kat buk. Duk nampak main kat tong putih ni je. Tak lama lepas tu, dapat lagi ikan baung. Mungkin masa ni ikan baung tengah masuk kot. Aku pun sambung lagi memancing. Hak ni ikan lampau yang keberapa dah dapat. Saiz-saiz sedap goreng dah. Lepas tu, dapat lagi ikan kawang. Ada saiz juga kali ni. Dia makan habis pintar mata kai. Hak ni dapat pula ikan lampau. Boleh tahan juga kasar. Kalau nak mancing kat Tasik Kenyir ni, standby jaga udang je. Pakai tali halus, berambut pun pakai mata kai saiz 5 macam tu. Batu hidup saiz 3. Umpan kita guna pelet ikan. Kalau nak main baung, standby lah jaga kasar sikit. Pakai hati ayam, cacing, anak ikan sungai. Kalau pakai umpan mentah-mentah tu, ikan baung, ikan toman, ikan belida. Bila ngai gini, banyak kali jugalah ikan terlucuk. Bila angkat dapat tali perambut berpintar macam ni, aku kemas joran, masuk tidur. Dia jadi malas nak betulkan sebab mata kai tu halus kecil je. Ini hasil ngai semalam. Hak ni pun bukan saya seorang je ngai, campur-campur dengan orang lain juga. Terima kasih menonton. Bye. Assalamualaikum.